Tolong hati-hati kalau kau masuk gua ni. Sebab kau akan diperhati setiap inci. Siapa yang perhati? Sini. Geng Geo nak story. Ini dia, Gua Kelawar. Terletak kat dalam Kilim Kars Geopark, Langkawi. Dia antara kawasan geologi paling unik dan paling tua dekat Malaysia. Gua ni geng, dia terbentuk daripada batu kapur lama hasil jutaan tahun dulu. Dalam gua ni juga geng, ada stalaktit kat atas dan stalagmite kat bawah. Dan benda ni membesar sangat perlahan. Kadang-kadang cuma beberapa cm dalam ratusan tahun. Kemudian, apa yang unik lagi pasal gua ni? Iaitu habitat kelawar lah geng. Nama pun Gua Kelawar. Haiwan tu bukan hiasan semata-mata. Memang ada ribuan kelawar dalam gua ni. Setiap sudut gua, kat atas kepala kau, kiri kanan, semua kelawar ni ada. Lepas tu, dekat sekitar gua ni pun penuh dengan hutan bakau, sungai dan tebing batu kapur yang tajam. Dan sangat dramatik tau geng. Semua ni terbentuk pun hasil semula jadi sejak zaman purba lagi. Memang tak pelik pun kalau kawasan ni diiktiraf sebagai UNESCO Global Geopark. Sebab nilai geologi dia memang rare gila. Yang lagi mind blow, batuan Langkawi ni antara yang tertua dekat Asia Tenggara tau geng. Ada yang dipercayai berusia lebih tua daripada zaman dinosaur tau. So geng, kau berani ke masuk Gua Kelawar ni? Dapat something?